Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, salam sejahtera dan juga selamat datang saya ucapkan kepada semua hadirin yang dihormati. Sebelum kita melihat secara mendalam, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya moderator, iaitu Puan Tiwashini, anak perempuan Ravindran, dan juga panelis satu iaitu Dr. Izzat yang merupakan pakar alam sekitar, dan juga panelis dua iaitu Puan Afiza merupakan aktivis hijau. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para hadirin yang meluangkan masa untuk bersama-sama dalam forum yang bertajuk Tanggungjawab Kita Bersama Dalam Menjaga Alam Sekitar. Kehadiran anda semua mencerminkan keprihatinan serta kesedaran terhadap isu alam sekitar yang semakin meruncing dalam kehidupan seharian kita. Seperti yang kita sedia maklum, dunia kini berhadapan dengan pelbagai cabaran alam sekitar yang berpunca daripada aktiviti manusia yang tidak lestari. Pencemaran udara akibat pelepasan gas rumah hijau semakin mempercepatkan pemanasan global. Pembuangan sisa plastik dan juga bahan kimia ke dalam sungai serta lautan mengancam ekosistem akuatik. Penebangan hutan secara berleluasa pula bukan sahaja menyebabkan kehilangan biodiversiti, malah menyumbang kepada bencana alam seperti banjir dan juga tanah runtuh. Dalam era moden yang semakin pesat membangun ini, kemajuan dan juga kelestarian alam sekitar seharusnya bergerak seiring. Namun, kita mengutamakan pembangunan tanpa mempertimbangkan kesannya terhadap alam sekitar, kita akan berdepan dengan pelbagai krisis seperti pencemaran udara, kemusnahan ekosistem dan juga perubahan iklim yang semakin ketara. Oleh itu, forum ini diadakan bagi mengupas dengan lebih mendalam kepentingan menjaga alam sekitar serta langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk memastikan kelestarian bumi yang kita cintai ini. Kesedaran tentang isu alam sekitar tidak boleh hanya menjadi perbincangan di atas kertas. Ia memerlukan tindakan nyata daripada semua pihak termasuk individu, masyarakat, sektor industri dan juga kerajaan. Kita perlu bersama-sama menggorak langkah ke arah gaya hidup yang lebih lestari agar generasi akan datang dapat menikmati keindahan dan kesejahteraan alam semula jadi yang kita warisi hari ini. Bagi membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, saya berbesar hati untuk memperkenalkan dua panelis hebat yang turut serta dalam forum kita hari ini, iaitu Dr. Izzat yang seorang pakar alam sekitar yang banyak menjalankan kajian mengenai perubahan iklim dan pemeliharaan biodiversiti. Kepakaran beliau dalam bidang ini akan memberikan kita perspektif saintifik mengenai keadaan alam sekitar masa kini dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasinya. Seterusnya ialah Puan Afiza, seorang aktivis hijau yang aktif dalam kempen kesedaran alam sekitar di Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam menganjurkan program-program pendidikan dan kesedaran alam sekitar serta terlibat secara langsung dalam inisiatif hijau di peringkat komuniti. Saya yakin dengan kehadiran dua tokoh hebat ini, forum kita hari ini akan memberikan banyak manfaat dan membuka minda kita untuk lebih memahami peranan serta tanggungjawab kita dalam menjaga alam sekitar. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi perbincangan ini dengan soalan pertama. Baiklah, soalan pertamanya ialah Dr. Izzat, bolehkah Dr. terangkan mengapa isu alam sekitar semakin meruncing pada masa kini? Baiklah, terima kasih kepada Puan Tiva. Isu alam sekitar semakin kritikal ataupun seperti yang Puan Tiva katakan sekarang ini, semakin meruncing daripada zaman ke zaman, di mana kita lihat pada masa sekarang masyarakat mungkin memandang rendah terhadap isu alam sekitar yang turut boleh menjejaskan kesihatan manusia. Isu alam sekitar ni menjadi semakin kritikal kerana aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia
yang tidak lestari ataupun yang senang kita boleh dikatakan, iaitu tidak dapat mendatangkan akibat yang buruk terhadap alam sekitar melalui aktiviti yang kita lakukan. Pertumbuhan industri seperti industri perkilangan, pembalakan, penyahutanan serta pembangunan yang membuatkan alam sekitar semakin terjejas dengan aktiviti yang melibatkan bahan-bahan kimia. Okay. Pembakaran hutan dan penggunaan bahan api fosil merupakan punca utama seperti yang digunakan oleh jentera-jentera berat untuk menebang pokok, membina bangunan serta mengangkut peralatan-peralatan berat. Tidak lupa juga debu yang disebabkan oleh kawasan pembinaan juga boleh menjejaskan lagi kualiti udara di Malaysia. Sebagai contoh, laporan Pertubuhan Meteorologi Dunia ataupun WMO menunjukkan bahawa suhu global meningkat sebanyak 1.1 darjah Celsius sejak pra-industri ini, menyebabkan fenomena seperti pencairan glasier. Seperti yang kita tahu, pencairan glasier dapat meningkatkan lagi aras laut, peningkatan aras laut dan menyebabkan sebahagian benua di dunia ini ditenggelami oleh air disebabkan kenaikan paras laut yang mendadak daripada tahun ke tahun. Dan cuaca ekstrim yang semakin kerap berlaku seperti yang kita boleh ambil contoh fenomena El Nino yang berlaku di Malaysia, di mana fenomena ini juga turut bukan sahaja menyebabkan tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh para petani serta pekebun rosak, akan tetapi ia turut juga mengorbankan nyawa masyarakat. Seperti contoh, pada tahun 2024 yang lepas, seorang pelajar telah maut disebabkan fenomena El Nino ini. Okay. Di Malaysia sendiri kita melihat peningkatan suhu, kejadian banjir yang lebih kerap disebabkan oleh pokok-pokok yang dipotong dan juga disebabkan oleh proses penyahutanan dalam membuat kawasan perindustrian dan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Mungkin faktor jerebu ni disebabkan oleh penggunaan kenderaan yang sangat banyak di Malaysia. Seperti yang kita tahu, orang-orang serta masyarakat di Malaysia kerap menggunakan kenderaan masing-masing menjadi sebagai pengangkutan utama mereka ke tempat kerja atau ke sekolah. Semuanya berpunca daripada pembakaran terbuka, pelepasan gas rumah hijau seperti penggunaan penghawa dingin serta dan pencemaran industri yang berlaku di sawah-sawah yang berhampiran dengan kilang baja kimia. Itu saja. Tambahan pula, kadar penebangan hutan di Malaysia telah mencecah 2.1 juta hektar sejak tahun 2000. Ini memberi impak yang buruk kepada ekosistem dan menyebabkan banyak spesies flora dan fauna kehilangan habitat ini. Boleh kita lihat banyak haiwan seperti haiwan liar seperti tapir, harimau serta gajah yang mati dilanggar di atas jalan raya. Hal ini disebabkan oleh mereka berasa terancang oleh pencerobohan manusia terhadap habitat mereka dan memilih untuk pindah ke habitat yang lain, dan mereka terpaksa menyeberangi jalan raya yang dibuat oleh manusia dan menyebabkan mereka terlanggar oleh manusia, dan akhirnya jumlah haiwan liar yang mati daripada tahun ke tahun semakin meningkat dan menyebabkan populasinya diancam kepupusan. Jika kita tidak bertindak sekarang, generasi yang akan datang mungkin tidak dapat menikmati keindahan alam sekitar seperti kita. Itu saja. Terima kasih Dr. Izzat. Jelas sekali tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab menjadi punca utama kepada kemerosotan alam sekitar, termasuk pencemaran udara yang menyebabkan penyakit pernafasan, pencemaran air yang menjejaskan sumber bekalan bersih serta penebangan hutan yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan juga tanah runtuh. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan kepada alam semula jadi tetapi juga menjejaskan kesihatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, Puan Afiza sebagai seorang aktivis yang sering turun padang dalam kempen kesedaran alam sekitar,
Apakah kesan pencemaran ini kepada masyarakat khususnya dari segi kesihatan, sosial dan ekonomi? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita yang cantik manis iaitu Puan Tivashini, dan juga tidak dilupakan Dr. Izzat Darwish yang merupakan pakar alam sekitar yang telah menghuraikan tentang masalah alam sekitar sehingga ke akar umbi sebentar tadi. Saya rasa penjelasan beliau tentang apa yang disoal oleh Puan Tivashini tadi telah memenuhi kriteria yang diinginkan. Dan pada hari ini saya akan menghuraikan sehingga ke akar umbi tentang kesan pencemaran alam sekitar kepada kita semua. Baiklah, saya akan menghuraikan dari segi yang pertama, dari segi kesihatan, dari segi ekonomi dan juga dari segi kesejahteraan sosial. Baiklah, dari segi kesihatan, pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kenderaan dan juga pembakaran terbuka boleh mengakibatkan penyakit pernafasan seperti contoh asma dan juga bronkitis. Berdasarkan kajian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM menunjukkan bahawa insiden penyakit pernafasan meningkat sebanyak 30% ketika jeribu melanda negara. Manakala pencemaran air pula boleh menyebabkan wabak penyakit seperti contoh kolera serta cirit-birit. Semua ini disebabkan oleh akibat pencemaran sumber air yang bersih. Manakala di kawasan perindustrian pula, di mana kawasan itu tinggi dari segi pelepasan bahan kimia yang menyebabkan penduduk tempatan sering mengalami masalah kulit dan penyakit kronik lain akibat pendedahan kepada toksin dan udara serta air. Selain itu, peningkatan pencemaran bunyi dari kawasan bandar serta industri turut memberikan kesan kepada kesihatan mental, fizikal masyarakat serta telah menyebabkan juga tekanan darah tinggi serta gangguan tidur disebabkan oleh gangguan bunyi-bunyi di kawasan perindustrian tersebut. Baiklah, saya teruskan lagi dari segi ekonomi pula, di mana bencana alam seperti banjir memberikan kesan besar kepada rakyat serta kerajaan. Sebagai contoh, banjir besar di Malaysia pada Disember 2021 telah menyebabkan kerugian sebanyak ringgit Malaysia RM6 bilion ringgit. Banyak rumah, perniagaan serta infrastruktur musnah akibat fenomena ini. Banjir juga telah menjejaskan sektor pertanian, telah menyebabkan kerosakan hasil tanaman seperti padi serta kelapa sawit yang merupakan antara sumber ekonomi utama negara. Apabila hasil ekonomi utama negara ini menurun, dapat harga bahan makanan mentah juga akan meningkat dan memberikan kesan kepada pengguna serta peniaga kecil. Selain itu, pencemaran industri yang tidak dikawal boleh menyebabkan syarikat multinasional beralih ke negara lain. Sekaligus telah menjejaskan lagi ekonomi negara yang selama ini kita bergantung kepada pelaburan yang asing. Baiklah, dari segi sosial pula, pencemaran serta perubahan iklim yang boleh menyebabkan krisis sumber makanan dan air bersih, peningkatan suhu serta cuaca yang ekstrim mengganggu hasil pertanian, di mana pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang keperluan. Sumber air bersih semakin berkurangan akibat sumber air bersih ini berkurangan akibat pencemaran sungai serta tasik yang berpunca daripada pembuangan sisa industri sampah sarap domestik yang tidak diuruskan dengan baik. Apabila sumber air ini tercemar, masyarakat semestinya akan berdepan dengan masalah bekalan air bersih yang boleh membawa kepada ketegangan sosial serta menyebabkan juga antara konflik antara komuniti. Tambahan pula peningkatan bencana alam seperti contoh kemarau yang berpanjangan serta taufan boleh menyebabkan pemindahan penduduk secara besar-besaran. Dan pada masa yang sama juga penduduk
Di kawasan itu boleh mencetuskan lagi isu sosial seperti contoh kesesakan di pusat pemindahan serta kekurangan sumber makanan. Kerana terlalu ramai masyarakat di kawasan tersebut berpindah di kawasan lain, jadi semestinya secara logiknya kita dapat lihat di kawasan pemindahan tu akan sesak kerana terlalu ramai orang serta kekurangan sumber makanan. Selain itu, pencemaran juga telah memberikan kesan kepada sektor pelancongan di mana Malaysia kita kan terkenal dengan sektor pelancongan. Malaysia terkenal dengan keindahan alam semula jadi seperti contoh pulau-pulau yang cantik, tropika yang kita mempunyai hutan tropika yang kaya dengan biodiversity. Namun apabila pencemaran ini meningkat, destinasi pelancongan seperti contoh Pulau Tioman serta Pulau Perhentian mengalami penurunan jumlah pelancong akibat pencemaran laut serta terumbu karang yang mati. Ini juga telah memberikan kesan ekonomi kepada penduduk setempat di mana mereka bergantung kepada sektor pelancongan untuk mencari mata pencarian mereka iaitu sumber rezeki mereka. Selain itu, pembuangan sampah yang tidak terkawal di kawasan pelancongan turut mencacatkan keindahan alam serta menyebabkan kemerosotan jumlah pelawat dari dalam serta luar negara. Dan kesemua ini menunjukkan bahawa isu alam sekitar ini bukan sahaja bergantung kepada haiwan serta pokok. Namun dalam masa yang sama, ia juga memberikan kesan langsung kepada kehidupan manusia. Dan jika tidak mengambil tindakan yang segera, kita bukan sahaja kehilangan khazanah alam yang tidak ternilai, tetapi juga menjejaskan lagi kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh itu, kita semua ini perlulah bekerjasama untuk memastikan alam sekitar kita ini sentiasa terpelihara demi kebaikan kita bersama. Itu sahajalah antara perkongsian saya tentang kesan-kesan yang akan berlaku jika tidak menjaga alam sekitar sebaiknya. Terima kasih Puan Afiza atas penjelasan yang jelas sekali. Kita telah mendengar tentang punca dan kesan isu alam sekitar termasuk bagaimana pencemaran memberi impak besar kepada kesihatan manusia, kestabilan ekosistem serta kesejahteraan ekonomi dan juga sosial. Keadaan ini menuntut tindakan segera dan bersepadu daripada semua pihak, termasuk individu, masyarakat dan juga kerajaan. Sekarang mari kita bincangkan penyelesaiannya Dr. Izzat berdasarkan kajian dan pengalaman Doktor. Apakah langkah yang boleh diambil untuk memelihara alam sekitar termasuk dari segi dasar kerajaan, peranan industri serta amalan lestari yang boleh diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan seharian? Baiklah, terima kasih kepada Puan Tiva serta terima kasih juga kepada Puan Hafiza yang telah menjelaskan kesan pencemaran alam sekitar terhadap manusia, dan sekarang saya akan menerangkan tentang langkah-langkah dalam menangani isu alam sekitar. Sebelum kita mula dalam menangani masalah alam sekitar, kita perlu mencari tahu tentang punca-punca yang boleh menyebabkan apa yang menyebabkan berlakunya pencemaran tersebut. Seperti contoh, kita boleh cari tahu apakah yang menyebabkan berlaku pencemaran air di kawasan sawah padi tersebut. Mungkin disebabkan oleh sisa bahan toksik yang dibuang oleh kilang berdekatan ataupun penggunaan baja kimia yang mengalir ke dalam saluran air. Tidak lupa juga apa yang boleh menyebabkan berlakunya kualiti udara di Malaysia terjejas. Mungkin disebabkan oleh asap-asap kilang yang keluar secara dalam kuantiti yang banyak serta asap-asap kenderaan yang menggunakan minyak petrol sebagai bahan bakar yang boleh menurunkan lagi kualiti udara di negara tersebut. Baiklah, langkah utama dalam pemeliharaan sumber dan alam sekitar
iaitu dengan mengurangkan pelepasan karbon. Baiklah, pertama kita mesti mengamalkan ekonomi hijau, iaitu sistem ekonomi yang menitik beratkan alam. Ataupun bahasa yang kita senang ataupun istilah yang senang untuk kita gunakan iaitu mesra alam. Seperti yang kita tahu, pada masa kini teknologi semakin berkembang dan telah banyak syarikat-syarikat kereta yang mengeluarkan kereta mesra alam yang tidak bergantung sepenuhnya kepada bahan api seperti minyak petrol atau diesel. Seperti contoh, kita boleh ambil kereta Tesla yang menggunakan elektrik sebagai bahan bakar ataupun bahan untuk menggerakkan kereta tersebut tanpa membebaskan sebarang karbon monoksida di udara. Okey. Seterusnya, ini boleh berlaku dengan beralih kepada tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar dan angin. Di Malaysia sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakatnya menggunakan minyak petrol ataupun sumber-sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti arang batu, minyak petrol serta elektrik. Mungkin kita di Malaysia boleh tukar kepada sumber-sumber yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, biogesim dan tenaga angin yang lebih mesra alam dan tidak menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar dengan lebih mendadak. Sebagai contoh, saya ambil negara seperti Sweden dan Jerman telah berjaya menggunakan pelepasan karbon mereka dengan ketara melalui penggunaan teknologi hijau seperti kincir angin yang menjana tenaga elektrik dengan lebih mesra alam daripada menggunakan bahan-bahan kimia. Boleh juga kita ambil contoh di negara Jepun yang menggunakan tenaga solar. Seperti yang kita tahu, Jepun merupakan negara yang menerima sinaran matahari paling banyak dan mereka berinisiatif dalam menggunakan tenaga solar agar mereka dapat mengurangkan kebergantungan mereka terhadap penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Di Malaysia mungkin ada penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui, seperti contoh kita boleh ambil empangan air di Kenyir dengan empangan air di Bakun, Sarawak yang menggunakan aliran air dalam menjanakan lagi kuasa elektrik sekaligus dapat melestarikan alam sekitar dengan cara yang lebih efisien. Baiklah, untuk yang kedua, kerajaan dan syarikat swasta perlu menggalakkan penggunaan bahan mesra alam. Ini menggalakkan lagi kerjasama antara kerajaan serta syarikat swasta agar membantu bersama-sama dalam melestarikan alam di negara kita iaitu Malaysia. Sebagai contoh, penggunaan plastik boleh digantikan dengan bahan biodegradasi seperti bioplastik dan diperbuat daripada kanji jagung. Yang kanji jagung seperti yang kita tahu merupakan bahan semula jadi yang diperbuat daripada tumbuhan. Dan apabila bahan tersebut meropok, ia tidak memberikan sebarang kesan kimia yang boleh menjejaskan persekitaran maupun boleh menjejaskan kepada kesihatan manusia itu sendiri. Mungkin pada masa kini telah banyak kedai-kedai ataupun kedai serbaneka yang menggunakan plastik kertas, yang menggunakan beg kertas dan tidak menggunakan sebarang produk dalam membungkus menggunakan plastik. Hal ini kerana mungkin telah diterapkan tentang bahayanya pencemaran alam sekitar terhadap lingkungan manusia. Yang ketiga, kesedaran masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan alam sekitar harus diterapkan sejak sekolah rendah agar generasi muda lebih menghargai alam. Seperti kempen Say No to Plastic dan Zero Waste Lifestyle harus diperkasakan. Bak kata pepatah, menebang buluh biarlah dari rebungnya.
kita perlulah mendidik anak-anak ini daripada sejak mereka kecil agar mereka cinta akan alam sekitar dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan berlakunya pencemaran. Seperti yang kita boleh ambil contoh masyarakat kita pada masa kini tidak terlalu terdedah terhadap bahaya alam sekitar kerana mereka belum didedahkan dengan perkara sebegini sewaktu mereka masih lagi berada di alam persekolahan. Oleh itu terjadinya kejadian seperti longkang sobat, pembakaran terbuka, hutan terbakar, banjir kilat, yang menyebabkan mereka sendiri turut terjejas dengan perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan yang mereka lakukan bukan sahaja menjejaskan terhadap alam sekitar, akan tetapi ia turut boleh menjejaskan kepada kesihatan serta nyawa mereka. Dan bagi pendapat saya lah, pendidikan alam sekitar ini amatlah penting atau mungkin pada masa sekarang seperti yang kita boleh ambil contoh, pendidikan alam sekitar telah diterapkan dalam subjek geografi yang diambil sejak daripada tingkatan 1 dan merupakan kos pilihan semasa kita berada di tingkatan 4 dan 5 yang membolehkan para pelajar ini memahami lagi cara untuk melestarikan alam sekitar dengan cara yang lebih berkesan dan efisien agar tidak melakukan sebarang perbuatan yang menyalahi undang-undang kerana Malaysia mempunyai Akta Undang-Undang Alam Sekitar yang boleh menyebabkan warganya dihukum akibat daripada perbuatan yang dapat merosakkan alam sekitar. Itu saja daripada saya serahkan kepada Puan Tiva balik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Izzat atas penjelasan dan juga jawapan yang sangat bernas. Bagaimana pula dengan Puan Afiza sebagai seorang aktivis yang aktif dalam kempen pemeliharaan alam sekitar? Bagaimana rakyat biasa boleh memainkan peranan dalam usaha menjaga alam sekitar? Baiklah, terima kasih kepada Puan Tibashini di atas soalan yang dianjurkan dan juga tahniah kepada Dr. Izzat kerana dapat menghuraikan soalan yang diberikan oleh Puan Tiva sebentar tadi dengan lebih jelas dan juga sangatlah menarik. Baiklah, kita sebagai setiap individu, kita boleh memainkan peranan yang penting dalam memastikan kelestarian serta alam sekitar. Di mana pada hari ini saya akan mencadangkan 3 langkah yang mudah yang boleh diamalkan oleh kita semua untuk menjaga alam sekitar. Baiklah, bagi yang pertama, kita boleh mengurangkan penggunaan plastik. Di mana setiap tahun Malaysia telah menghasilkan lebih 800,000 tan sisa plastik. Sebahagian besar plastik ini akan berakhir di tapak pelupusan serta akan sama ada akan diselesaikan di tempat pelupusan ataupun akan mencemari lautan, di mana plastik yang tidak terurai boleh kekal di alam sekitar selama ratusan tahun, dan ia juga dapat memberikan kesan buruk kepada kehidupan laut serta ekosistem. Banyak hidupan laut seperti penyu serta ikan paus ini akan terperangkap dalam plastik serta akan termakan mikroplastik tersebut, dan pada akhirnya akan menamatkan riwayat haiwan tersebut serta dapat mengakibatkan kepupusan bagi haiwan tersebut. Dan dengan kita membawa beg guna semula, botol air sendiri serta menggunakan peralatan makanan yang boleh diguna semula, kita boleh mengurangkan pencemaran plastik ini secara signifikan. Seperti contoh yang kita boleh berikan di sini, di beberapa negeri seperti Sweden serta Jerman, mereka menggunakan penggunaan plastik telah dikurangkan dengan ketara melalui dasar pengharaman beg plastik sekali guna dan intensif kepada pengguna yang menggunakan alternatif lestari. Di Malaysia, setengah negeri seperti Selangor serta Pulau Pinang telah melaksanakan larangan penggunaan beg plastik pada hari-hari tertentu untuk menggalakkan masyarakat mengubah tabiat mereka. Seperti contoh pada hari
minggu semestinya ramai yang akan pergi ke pusat beli belah, ke pasar untuk membeli makanan keperluan mereka. Dan mereka perlulah menggunakan beg untuk membawa makanan tersebut supaya dapat mengurangkan lagi penggunaan plastik ini. Baiklah, bagi isu yang kedua iaitu kita boleh mengamalkan gaya hidup lestari, di mana ini termasuklah menjimatkan air serta elektrik dengan menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kenderaan. Penggunaan tenaga yang berlebihan ini akan menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau yang seterusnya akan mempercepatkan lagi perubahan iklim. Dan jika kita semua menukar, dan jika setiap orang menukar satu perjalanan mereka, kenderaan mereka kepada basikal ataupun berjalan kaki setiap minggu, kita semestinya akan mengurangkan 100,000 tan pelepasan karbon setiap tahun. Seterusnya, yang akhir sekali iaitu kita boleh menyertai program pemeliharaan alam di mana di Malaysia banyak NGO seperti Greenpeace Malaysia dan WWF Malaysia, mereka menjalankan kempen pembersihan pantai, penanaman pokok serta pemeliharaan hidupan liar. Dengan menyertai aktiviti ini, kita dapat memberikan impak positif kepada alam sekitar. Sebagai contoh lagi, projek 1 Million Trees di Malaysia telah berjaya menanam lebih 500,000 pokok dalam tempoh 5 tahun. Dan usaha ini dapat mengurangkan lagi kesan pemanasan global dan dapat meningkatkan lagi dan dapat menambahkan baik lagi kualiti udara kita di Malaysia. Dan jika lebih ramai individu menyertai aktiviti ini, kesan positif terhadap alam sekitar akan lebih membesar serta akan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan pendidikan dan kesedaran alam sekitar juga penting, di mana setiap individu bolehlah berperanan dan memberikan kesedaran. Setiap individu boleh berperanan dalam menyebarkan maklumat mengenai kepentingan menjaga alam sekitar melalui media sosial seperti contoh TikTok, WhatsApp, Facebook, dan program sekolah boleh menganjurkan kempen-kempen tentang kesedaran alam sekitar ini. Dan tidak dilupakan juga boleh menganjurkan lagi aktiviti komuniti supaya lebih ramai lagi masyarakat kita menyertai dan menyayangi alam sekitar. Dan contoh lagi di negara-negara seperti maju seperti Finland dan Kanada, pendidikan mengenai kelestarian alam sekitar telah diterapkan sejak sekolah peringkat rendah lagi. Kerana biasalah kanak-kanak kan ibarat kain putih, kita sendiri yang perlu mencorakkan mereka. Jadi dengan memberikan pendidikan tentang kelestarian alam sekitar ini, semestinya kita dapat membentuk masyarakat yang lebih bertanggungjawab, sayang dan juga menghargai alam sekitar, supaya alam sekitar kita ini akan terus cantik, akan terus terjamin, akan terus terjaga sehingga ke akhirnya. Itu saja itu sajalah pendapat yang saya boleh berikan pada hari ini. Baiklah, setelah perbincangan yang begitu mendalam, kita dapat bersimpulkan bahawa alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Kita tidak boleh mengambil sikap sambil lewat terhadap isu pencemaran dan kemusnahan alam kerana kesannya bukan sahaja terhadap ekosistem tetapi juga terhadap kehidupan kita sendiri. Baiklah, saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Izzat dan juga Puan Afizah atas perkongsian ilmu dan juga pengalaman mereka yang sangat berharga dalam forum ini. Tidak lupa juga kepada semua hadirin yang meluangkan masa untuk turut serta dalam perbincangan hari ini. Semoga perbincangan ini bukan sekadar membuka minda kita tetapi juga mendorong kita untuk mengambil langkah-langkah positif dan juga proaktif dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar.
Ingatlah, kita tidak mewarisi bumi ini daripada nenek moyang kita, tetapi kita meminjamnya daripada anak cucu kita. Dengan semangat kesedaran dan juga tanggungjawab bersama, marilah kita berganding bahu untuk memastikan bumi yang kita diami ini kekal hijau, bersih dan selamat untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.